pasal Perak North ni, tapi pengendalian kami dirompak oleh pemain Keras. Yang dimaksudkan Wan Jamak, gol pertama Badrul Bakhtiar dalam kawasan kotak penalti yang dibatalkan kerana offside. Berikutnya juga menerusi Badrul, tandukannya tidak dikira pengadil kerana dikatakan menghalang penjaga gol Perak Kamarul Afandi. Jika tidak, sudah pasti keputusan memihak Kedah. Situasi berkenaan pantas mendapat reaksi pemain dan pegawai Kedah yang bertindak memprotes keputusan pengadil. Malah penyokong juga ikut sama marah dengan tindakan pengadil itu. Situasi memaksa polis membuat kawalan ketat ketika tamat separuh masa. Tidak cukup di situ, penyokong Kedah melepaskan geram dengan berhimpun di luar stadium sambil melakukan protes.